Situ memang dah viral lah benda tu, sebab kita memang duduk kawasan yang ramai orang Indonesia. Okey. So benda tu sebab mak mertua saya pun memang dia jaga kualiti. Memang sangat sedap lah. So orang sampai memang akan juga setiap minggu. So bila kita dah pergi ke kedai, kedai ni memang dah tempat tetap. Bila tempat tetap, tapi ada masalah sikit lah sebab kedai tu ramai yang nak. Tapi dia owner kedai tu murah hati nak bagi mak mertua saya. So ada lah yang tak puas hati. Dia tak puas hati. So masa tu tak nampak lagi apa-apa. So kita niaga macam biasa, kita buat marketing, alhamdulillah beratur juga. Viral juga. Memang meletup lah sampai kami dijemput oleh Muzium Negara lah. Muzium Negara? Muzium Negara jemput kami untuk masuk event dia, untuk makanan tradisional. Tapi bila mana kita dah ramai, kita dah kemuncak dan tapak pula adalah tapak hot. So berlakulah sesuatu yang kita tak ingin. Dia dah start lah. Bila kita buka kedai dah start nampak tanah kubur. Setiap pagi kat depan rumah nampak tanah kubur. So apa maknanya kalau orang tabur tanah seperti tanah itu? Tanah kubur ni tujuan dia untuk bagi tak nampak kedai. So bila letak tanah kubur tu menyebabkan pelanggan-pelanggan yang biasa beli dia tanya mak, kedai tak buka ke? Padahal kedai terpampang je. Maknanya walaupun Ahmad dengan mak mertua semua dekat kedai, tapi orang tak nampak. Orang lalu dia nampak macam kedai tu tutup.